Penutupan sebahagian laluan di Selat Hormuz oleh Iran dalam tempoh beberapa jam sahaja mencetuskan kebimbangan baharu terhadap kestabilan bekalan tenaga global. Menurut MBSB Research, tindakan negara tersebut mengadakan latihan ketenteraan ternyata memberi kesan besar kerana laluan strategik itu mengendalikan 20% aliran minyak dunia pada ketika ini. Firma penyelidikan itu menyifatkan tindakan berkenaan sebagai satu taktikal jarang berlaku namun terhad dari segi tempoh dan skop tanpa gangguan berterusan terhadap penghantaran minyak mentah. Negara pengeksport utama seperti Arab Saudi, Iraq, Emiria Arab Bersatu, UAE, Kuwait, Qatar dan Iran sendiri bergantung kepada laluan ini untuk penghantaran minyak dan gas asli cecair LNG. MBSB Research menambah, susulan insiden tersebut, niaga hadapan minyak penanda aras antarabangsa Brent melonjak apabila melepasi paras $70, kira-kira RM273.84 setong sebelum kembali stabil. Harga minyak secara keseluruhan namun masih bergerak dalam julat $60, kira-kira RM234.72 setong dan kekal jauh di bawah paras tertinggi setahun iaitu $82, $320.79 setong, kata firma tersebut.